Dia ada part of Saudi yang boleh kita cakap the untold part lah of Saudi. Okay, alhamdulillah second destination dekat Abha, Fatimah Museum. Masuk. Private museum tapi very nice lah. Lagi tunggu dia bagi penerangan. Di atas, yang artwork dekat atas. Okay, tengok ini seni di Saudi. Okay, kalau kita tengok, kalau pergi Turki pun dia ada dia punya motif-motif kan, dengan dia buat daripada bahan-bahan natural. Sini pun sama, dia punya bahan-bahan natural tu merah daripada apa, kuning daripada pokok, hijau daripada pot, sama. So sangat menarik untuk korang explore dekat sini. Dia ada part of Saudi yang boleh kita cakap the untold part lah of Saudi. Yang best je, sambil kita pergi umrah dengan ziarah Nabi SAW, kita dapat suasana yang sangat best ni. Korang boleh try lah, korang punya bakat terpendam dan tersimpan macam-macam jenis kad yang keluar ni. Ok, saya nak tulis sikit sini, tulis K-U-T lah kat sini U-G-E-T. Masya Allah, sains sikit. Best. Tahu tadi, painting ni selain asasnya daripada tumbuhan, dia berlainan region tu, dia akan lain motifnya. Motif region sekian macam ni. So ini uniknya peradaban dekat Arab Saudi ni. Dia panggil teknik ni, dia panggil cut. Kita punya beruntung hari ni sebab datang dia punya founder tu, Miss Fatimah tu, dia ada kat sini dan terangkan sekali. Dan juga punya dia sedang melatih banyak orang tau untuk sambung generasi ni supaya benda ni tak luput lah kalangan generasi muda kat sini. Asalnya memang perempuan aja, tapi yang baru-baru ni sekarang dia dah mula ajar lelaki untuk sambung, pastikan benda ni tak hilang. Oh, mentang-mentang dia dekat tanah tinggi kan, bunga cantik-cantik kali jumpa pula ni. Rumah memang best lah, healing kat sini. Cantik. Ustaz, macam nak beli satu rumah sini buat healing ke? Boleh. Murah, kita kongsi-kongsi. Yang ramai travel ni. Ramai, kita kongsi sikit Jom kita tengok galeri jualan dia pula. Okay, ini banyak pakaian abaya dia tradisional ni, tradisional punya. Satu dekat luar ni pun best ke ni, dia pak. Dia refreshing lah sini ni kan. Air terjun dengan rumah suasana macam ni. Oh, best tu. Korang memang kena datang ke Abha ni. Bunga-bunga pun cantik lah sebab tanah tinggi kan. Jadi bila dia bloom tu, keluar colour. Macam ni lah. Macam ni. Allah, insyaAllah, tabarakallah. Cantiknya colour dia.
Tahniah, masya-Allah, tabarakallah, cantiknya. Okay, kalau korang nak tahu, ini kalau kita minum teh dekat Saudi ni, kita akan letak pudina kan. Inilah pokok pudina. Ataupun kita pakai dia nak. Ni pokok pudina. So ada sedapnya bau dia. So, very nice museum ni. Museum Puan Fatmah. Dia tunjukkan khat tadi, seni-seni mengukir dekat dinding. Yang mana kita tahu tadi, lain region lain dia punya tu. Sambil-sambil kita tengok bangunan-bangunan lama kat sini. Dan juga kita tengok tadi galeri dia. Lepas tu kita boleh try tadi untuk conteng dekat situ.